Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyita 3.9 kilogram emas bernilai lebih 2.3 juta ringgit berkait siasatan projek tender perolehan tentera darat. Turut disita kenderaan utiliti sukan berprestasi tinggi SVR dan pelbagai wang tunai asing. Menurut sumber, sitaan itu hasil pemeriksaan kenderaan berkenaan di sebuah bengkel sekitar Lembah Kelang. Barang kemas disita adalah 3 jongkong emas seberat 3 kilogram dan 9 keping emas seberat 900 gram. SVR pula dianggarkan bernilai kira-kira RM360,000 yang dipercayai dibeli secara tunai. Wang tunai yang disita adalah mata wang asing termasuk dolar Amerika, euro dan pound British. Keseluruhan, sitaan dianggarkan berjumlah 6.9 juta ringgit. Pengarah kanan bahagian siasatan SPRM, Dato' Zainul Darus mengesahkan perkara itu.